Nak beli jongkong emas, kenapa pilih Public Gold? Beli emas bukan main beli je, ada banyak benda yang perlu kita tengok. Pertama, Public Gold mampu beli balik emas kita. Nak jual 1 kilo ke 5 kilo, 10 kilo, berapa kilo pun Public Gold mampu beli balik. Emas ni, di mana kita beli, syarikat apa kita beli, kena jual balik kepada syarikat yang sama. Sebab mereka sahaja yang akan beli dengan harga yang jauh lebih tinggi daripada tempat lain. Ada sesetengah syarikat, apabila kita nak jual balik emas kita, kita kena jual balik kepada ejen sahaja. Jadi, bila jual balik kepada ejen, besar kemungkinan kalau kita ada gold bar yang besar-besar, kita tak mampu untuk jual balik dengan harga tertinggi yang syarikat tawarkan. Yang kedua, Public Gold ada cawangan di setiap negeri. Kan kita nak dapatkan harga tertinggi, jadi penting dengan cawangan yang banyak di setiap negeri. Kita nak harga tertinggi, kita kena jual balik kepada Public Gold. Sebab yang ketiga ni paling penting, iaitu Public Gold tidak cerewet. Rosak, cala, Public Gold akan beli balik dengan harga yang tinggi. Ada sesetengah syarikat, mereka sangat cerewet. Rosak ke, cala ke, mereka akan beli balik dengan harga yang sangat rendah. Jadi dekat Public Gold ni, tuan-tuan dan puan tak perlu risau. Keadaan macam mana pun emas tersebut, Public Gold akan jamin membeli balik dengan harga yang tinggi. Yang keempat, dari segi keselamatan. Cuba bayangkan kalau kita beli emas COD, beli dekat online. Andai katalah kita terbeli emas palsu, ataupun emas curi, ataupun emas yang tidak cukup gram, dengan beli di Public Gold dapatlah kita hindar daripada scam ataupun terbeli emas palsu. Yang kelima, paling penting kita dapat rahsiakan kekayaan kita. Jadi tak adalah nanti orang tahu berapa banyak simpanan kita, berapa banyak duit kita, terhindarlah daripada kena curi, dirompak dan sebagainya. Rahsia kekayaan anda terjamin. Kita je tahu. Dan di Public Gold, harga telus. Kita boleh cek sahaja dekat website harga terkini bila nak jual balik. Ataupun kita boleh rancanglah bila waktu terbaik untuk kita jual jongkong-jongkong emas kita. Jadi itulah sebabnya kenapa kena pilih Public Gold. Bukan main beli saja. Kita nak harga tinggi, nak jual balik nanti mudah. Kalau rosak, cala, tak memeningkan kepala, kita boleh fokus untuk tambah lagi simpanan lagi dan lagi. Kepada sesiapa yang nak saya bantu untuk mulakan tabungan emas di Public Gold, nak beli jongkong 1 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 250 gram pun, saya boleh bantu anda dengan cara tekan sahaja link di bio ataupun isi beg biru ataupun di mana-mana link yang saya tinggalkan. Jom kita menabung emas di Public Gold. Jom kita beli emas dan menabung emas.